Nak tepuk boleh, tak nak tepuk pun boleh. Kita pun boleh tembak. Tepuk, kita tepuk untuk bagi dia gebuk. Ini kita tarik, kita tak perlu tembak. Ini kita tak tembak ya. Saja ni tak perlu tembak. Jadi bagi yang tak pandai menembak, boleh buat martabak, buat roti canai, nak buat popia, nak buat apa, tak perlu menembak-nebak. Cukup dia tarik. Ambil. Tarik. 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 Okey, so tarik. 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 Okey, tarik. Okey. Sama tak? Besar ke kecil? Besar juga kan? Kita tebal tadi besar macam ni, kita tarik pun besar macam ni. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi di channel Menu Kita Sedap. Kali ni kita nak buat roti canai kosong. Okey, yang pertama kita guna dough, kita ambil gentil slow-slow dan kita akan angkat. Okey. Okey guys, jangan lupa like, komen dan share. Okay, ini cara kita untuk buat roti kosong. Pertama kita kena tarik. Lebih kurang lah macam ni. So benda ni tak semestinya orang yang pandai menebar boleh. Letak minyak sikit. Ya, minyak sikit. Macam ni guys. Ini kita buat secara slowly ya. Pelan-pelan. Macam ni. Dia macam ni. Tepuk boleh, tak nak tepuk pun boleh. Kita pun boleh tembak. Kita tepuk untuk bagi dia gebuk. Kita tarik, kita tak perlu tembak. Kita tak tembak ya. Ni tak perlu tembak. Jadi bagi yang tak pandai menembak, buat martabak, buat roti canai, buat popia, nak buat, tak perlu menembak-nebak. Dia tarik. Sama tak? Besar ke kecil? Kita tembak tadi, kita tarik pun besar macam ni. Dia tekan lipat. Goreng macam ni pun dibiarkan. Pada sahabat-sahabat buat martabak, buat roti bom, lantar. Teknik satu lagi pun saya tak tebak guys ya. Kita tak tebak. Besar juga kan? Ni saya pun tak perlu tebak. Cukup minyak sikit. Saya akan buat macam ni. Buat macam ni guys. Macam ni pun jadi. Oh yang ni guys, kita kena letak tepi. Tunggu dia lembek sikit, kita penyet dia. Macam yang ni. Guys, jangan lupa like, komen dan share.